An Umrah Journey podcast. Safar, 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 safar to Marwa, safar to Marwa. An Umrah Journey podcast. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر لنا يا الله بزيارة الكعبة للحج والعمرة في هذا العام وفي كل عام من الأعوام القادمة، ويسر لنا يا الله بزيارة حبيبك المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. Hello, Assalamualaikum everyone. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to Safar to Marwa podcast, where we talk about Umrah and Hajj, the journey of the heart and everything in between. With me, Shima. And my name is Daud bin Hassan. Alhamdulillah, this episode is brought to you by Aiza Homes. Berapakah nilai rumah anda? Jawapannya boleh menentukan langkah anda yang seterusnya. Whether you're buying, selling or planning for your future, Aiza Homes is here to guide you every step of the way, insyaAllah. Aiza Homes, your property journey begins here. You may reach out to SRI Aiza at 98735402. Hayya bina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and we are back with our delightful guest Puan Marina Yusof dalam sesi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak onah, banyak cabaran, rintangan dan kesedihan dan juga kegembiraan yang bakal anda lalui dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika haji itu dalam hadis very short, kontot aja hadis dia, al-hajju Arafah. Jadi haji itu Arafah. Jadi bagaimana kalau orang itu tak dapat haji, dia akan tak dapat Arafah lah. So how is your experience berada di tak dapat Arafah, tak dapat haji lah. tak dapat Arafah, tak dapat haji. Kalau dapat haji mesti ada Arafah. Mesti ada Arafah. Oh, okey. Pusing-pusing itulah haji Arafah, Arafah haji. Betul. Okay. Jadi perjalanan Puan Marina bagaimana daripada Arafah dah selesai dengan umrah, lepas tu pergi ke Arafah? Arafah saya rasa one of the, memang orang cakap apa, the climax of Hajj lah Arafah tu. So the experience tu memang I masih teringat sampai sekarang, di mana the moment yang kita dapat lihat di Arafah tu lah, semua orang dah tak sedar diri masing-masing. Semua buat hal masing-masing. Macam I terbayang macam gini agaknya nanti kita dekat padang mahsyar, like macam betul. Everybody mula-mula kan memang kita together dengan jemaah, berdoa apa semua kan, di mana langit terbuka, doa kita diangkat daripada lepas waktu asar tu onwards kan. Jadi during that moment tu, lepas dah bersama tu, bila ustaz kata okay, masing-masing dah boleh cari tempat masing-masing, nak berdoa dengan keluarga, dengan suami ke dengan ibu ke apa, sendiri silakan. So during that time lah, I tengok I keluar tu, dekat sana I tengok ada yang bawa pokok, ada yang dekat tepi, ada tengah menangis, tengah meraung, yang dengan suami, ada yang seorang. So during that time tu, I macam subhanallah, rasa macam macam kita diberi peluang untuk macam direct untuk bercakap dengan Allah ni. Direct doa ni. Macam kadang-kadang sampai macam tak dah terjam nak cakap apa kan. Kita macam just angkat tangan, macam diam aja, mengalir. Macam kadang macam kita cerita orang pergi umrah lah, kadang pergi depan Kaabah tu terkesima. That kind of moment, perasaan tu. After that a while baru macam ya Allah, okay, baru ingat nak cakap apa. Doa tu lah. Macam everybody I can see, semua masing-masing dengan permintaan masing-masing. Jadi tempat Arafah tu saya rasa is, ya Allah, dengan manusia yang begitu ramai, lagi dengan panasnya, orang dah tak peduli lah, macam 48 degrees ke 50 degrees ke, aku tak kisahlah. Macam tengah panas terik tu, depan tak ada apa ke cover pun, itu jam lah, you boleh berjam-jam kat situ pun tak apa, berdoa. Itulah I rasa keindahan Hajj di Arafah. Ketika itu doa-doa yang tak terkabul ketika itu, tapi few days or few years later you see that doa aku sebenarnya dekat Arafah ni tapi terkabul. Ada tak di antara doa-doa? Subhanallah, actually ada few, ada banyak juga. Dan saya yang di antara yang saya ingat masa dekat situ, I pernah doa
Pasal saya tinggal Punggol dulu. Okay. I tinggal Punggol for 14 years. Oh, lama tu. Lepas kahwin terus lepas kahwin setahun dekat rumah mak, setahun dekat rumah mak mertua, dan dapat rumah, tapi kita tak tinggal 2 tahun, kita biarkan pasal masa tu belum buat rumah, kita duduk rumah mak dululah. So after dah tinggal sendiri 14 years, kita tergerak nak pindah pasal anak-anak pun dah membesar, nak dekat dengan mak lah, balik nak duduk Tampines. My mother dekat Tampines, I dulu kan kat Tampines, so dekat blok particularly. So my doa was I doa yang I nak dapat rumah satu blok dengan my mother. Oh, Spesifik sangat doa tu. khusus satu So blok. sebelum saya pergi Hajj tu, rumah kita dah kena hantar nak jual dekat see. Punggol. Padahal rumah dekat Punggol saya tu memang strategik lah. Semua orang suka macam nampak je ni best lah, dapat kapak tingkat 2 belok terus rumah depan mata. Kalau anak tertidur ke boleh angkat dari kapak tu kan. Kira happening lah, semua orang cakap. Tapi rumah I nak jual masa tu belum nak pergi Hajj pun, setahun lebih rumah I tak terjual. Oh ya. Setahun lebih sampailah kita nak berangkat pergi haji. Terus kita dah tak kisahkan pasal rumah kita. Mula kita worry, macam kenapa ni rumah kita tak terjual ni dah gini-gini. Tempat ini lepas tu tak ni, lepas tu tengok Tampines pun tak ada tempat sesuai. Okey, tak apalah, belum ada rezeki. Orang dah tukar berapa banyak ejen, kita tak pernah bertukar setahun tu. Bayangkan kita punya macam masih kesiankan ejen ni lagi ni si one Chinese guy ni lah. Sampai dia kata, Marina, I think I want this one last one, then I want to change. Then I said, it's okay, wait for us to come back from Hajj. Baru nak tukar ke nak apa boleh. So my particular doa ialah saya nak rumah, nak dekat dengan mak. Dan my mother pun dah tua kan, nak dekat dengan dia lah. Senang ulang alik. Nak ulang alik. So particularly I cakap, kalau nak pindah, ya Allah kasih aku satu blok dengan mak aku. Blok Spesifik Spesifik Number keluar. Lepas tu balik rumah, Sebastian tu cakap rumah masih tak terjual. So dia cakap, okay, you came back ready, tonight last one, I got one viewer to view your house. After this, orang ni tak nak, dia kata go and change to someone else. Dia suruh kita change. Oh ya. So I call, I dah standby. I call that time, I remember I call Sofian lah. Sofian, apa ni, you boleh standby tak untuk ni lah, kalau tak jadi ni you take over lah. Okay, Marina. Dia datang, terus dia cakap, okay, malam ni ada satu orang, terus ada tau. After yang this Chinese punya viewer ni nak datang lah, okay kan, after that you boleh datang. So I confident lah kan, okay, nak take over lah, pasal dia ni tak boleh. Sekali tu malam tu dia datang, boleh dia nak rumah I, that Chinese guy punya. This is the last one. Dia yang nak Dia nak. After 1 year over, kita macam Syaiwan, Where betul have you dengan been? price tu semua, okay go. Terus I call Sofian, sorry tak ada rezeki. Tak apa, no problem lah. Dia cakap, memang rezeki lah, bertahun dia tunggu. Dia punya happy, that Chinese guy. This one luck lah, my luck lah gini. Alhamdulillah lah rezeki you. Lepas tu I boleh buka property guru. Cepat-cepat grab. My God, masih goosebump ni. I cakap, dia ni betul ke tak ni? My house sekarang lah. Terus kita call, rumah ni dapat. Rumah tu kita, malam tu juga kita jumpa dekat ni. Kita ambil terus. Masya I cakap, Allah. I cakap, the reason Allah tak kasih setahun lebih tu rumah Dia kita nak tak terjual is reservekan because rumah of this. And I teringat, itulah doa, one of the doa yang I doa dekat situ. Yang Allah kasih. Subhanallah. Yang tidak ada hijab di antara hamba Subhanallah. I dengan was Tuhan like, pada hari itu. Doa so lah kita apa satu yang blok lah. nak. Dah 7 years dengan my mother. My mother tingkat 4 is which is I tinggal situ lah dengan my mother dulu. So kita tingkat 2 depan Tampines Hub. So memang bagus. kita nak situ dapat tu macam wow. Best lah. Memang dah Miracle target lah. dapat. Alhamdulillah. That's one of the doa lah yang akan I ingat sampai But this is sekarang. interesting, Sebab benda tu memang happening. Masya Allah. InsyaAllah. So from daripada Arafah, nanti you akan travel pergi Musdalifah. Zaman dulu ada kutip batu, sekarang dah ada service provided. Wow. Agensi dah siapkan. Zaman I kutip. Oh, masih Masih kutip. kutip. Okay. Oh, Masya Allah. how was the experience? If Ambil, I want ambil. to ceritakan zaman my mother pergi, the first one 1994 I think. Orang jemaah haji akan bawa torchlight. Okay. The reason why they bring torchlight bukan because of blackout.
Untuk batu. Because untuk batu. Untuk batu So ya. kecil-kecil tak faham, mak pergi ni buat apa, nak ambil Pergi camping lah. tak faham. So bila dah membesar, rupanya nak membezakan batu dengan tai unta kadang. Ya Allah, betul juga. Kena Kena picit. Yes, literally kena picit. So how was your experience? Kita ingat masa dekat Muzdalifah tu kita dah start cari batu. My brother, me, my sister-in-law semua cari pergi dan letaklah 666 kan. Is it? Tak ingat lah. 7. So kita dah divide kan lah. Dah start kutip. Because during my So time I remember interesting. orang buat duit tau dengan jual batu. Ada tak silap. Ada orang Dia dah jual batu. kumpulkan siapa nak beli. Tapi susah tak jadi batu? Taklah. Boleh tahan lah. Dia Situ kena boleh berapa tahan besar juga. batu dia? Batu dia batu kecil-kecil Agak-agak je lah kecil gitu. Janganlah kecil sangat. Jangan besar sangat. Senang-senang lah. Tapi senang cari, Senang Senang, cari senang. juga. Boleh tahan. So kita kutip lah. Yeah, it's so fun. Masih ingat di Muzdalifah. Muzdalifah dah proceed. Dan naik bas atau jalan kaki pergi? Naik Mina? bas. Naik bas pergi Mina. Kan? So Mina bermalam. Bermalam. Jauh tak bermalam. daripada Muzdalifah pergi Dekat. Mina? Dekat. Dekat je. Tapi sebab kerana terlalu banyak Sesak. bas, so itu yang kadang-kadang Lama jam sikit, dia lah, sesak dia. Nah, di Mina Puan Marina duduk 2 hari ke 3 hari? I think dalam 2 hari tak silap di Mina tu. Oh, dalam 2 hari. So Muzdalifah kan kita sekejap mabit je kan. Then terus naik. Tapi bila yang kat Muzdalifah tu kira kita dah macam pelarian lah. Semua dah tak peduli kepenatan apa, lah. memang dah kepenatan bau semua. tu, bau badan tu Masya Masya Allah jangan cakap. Tapi dah tak heran. Tapi dah heran nak tanya toilet punya usage macam mana? Oh, toilet dia Masya Allah. Ini lagi satu selalu kita diingatkan, don't talk about the toilet. Once banyak experience. My adik-in-law pun pernah cerita dia punya pasal dia memang tak boleh kena kalau ada toilet yang memang kita dah well prepared oleh Ustaz Afandi. Kena everything yang ini is Masya Allah, Alhamdulillah itu je. Expect the expected lah. Expect the unexpected semua. Benda-benda yang toilet dia pun Masya Allah kan kita dari berpuluh-puluh negeri akan share kat situ kan. Dari China, dari mana semua. You can imagine. So my mother-in-law pernah cerita dia pasal terlalu ini dia tak boleh tahan. Dia pergi ambil towel, dia pergi ikat Oh, bau kononnya. You know dia pergi ikat masuk toilet tu padahal memang dah bilang kan, tapi biasalah terlupa ke apa. You know the next day the toilet yang dia ikat tu bau tai. Tak boleh hilang bau tai toilet tuala tu. melekat. Subhanallah. Pasal dia terlalu conscious macam akan bau ni aku nak tutup. Semua orang tak ada tutup, dia seorang pergi tutup macam ninja bau busuk. So tuala tu yang ditutup That specifically tu bau tai literally dia cakap. Dia terus buang tak pegang padahal tuala tu kat muka dia. Ini kadang-kadang bila Subhanallah. dia punya kita macam tak fikir apa macam just tak apalah tapi prepare je lah kan. Kita maknanya kita dah bersangka buruk lah pada masa tu maksudnya. Jadi you have to clear your mind lah, betul lah. Nampak ke macam apa tak senonoh ke bau ke apa. Diamlah. It's just Masya Allah lah. Itu memang lah. Dia macam simpan dalam hati je lah. Memang menduga. The toilet tu paling lah. Even hatta yang mereka yang pergi umrah pun toilet 1, 2, 3, 4 tu kan ada dekat bawah tu. Itu pun dah menduga juga sebenarnya. Tapi Hajj ni dia times Hajj dia 100 lah. Orang kata umrah is still okay. Masih boleh telan masih lagi. boleh telan. Masih boleh hidu lagi. Ini memang tapi dah tak terasa lah. Tak ini pun. So InsyaAllah lah. Alhamdulillah semua okey lah. Okey, Alhamdulillah. Cuma yelah, you have to go through what you have to go through. Betul. Banyak experience kita dengar. Millions of people using all this Yes. toilets. At the same time, at the same spot. Yeah. So masa tu lepas tu pergi ke Muzdalifah. Ke Mina after that. Mina untuk bermalam 3 hari, 2-3 hari dan untuk melontar kan di situ. Ya, melontar Jamrah. Ada tak ada cerita-cerita yang Oh, menarik? melontar pun dalam best. melontar? Nak pergi masa nak perjalanan yang melontar Jamrat tu yang kita perjalanan panjang kan about I think 5 to 7 kilometer About there. yang masa Jalan Pergi jalan. balik. Pergi balik lah, pergi balik total. So bila masa pergi berarak tu yang berjalan tu, kita boleh nampak negeri masing-masing dengan flag tau. So saya memang orang dah biasa pergi International Dance Festival kan, kita orang seni kan. Kita selalu berparade dengan bawa Flag. flag kan. Tapi it's in a arts punya form lah. Tapi I cakap dengan Ida, this is So nice.
berperit dengan nak macam berjihad tu dengan laungan, dengan Takbir, dengan dengan talbiyah. masa tu memang emotional lah, dengan semua negeri bawa flag lah, Russia apalah, kita tengok terus Dengan semangat Ustaz, dia kenapa dah kita jalan. tak bawa Singapore flag ni Ustaz? Macam tu. Marilah nanti lain kali kita bawa kan. Saya pun tak teringat. So kita nampak semua ni, kita pun macam sama laung, sama balas-balas laung. So perjalanan masuk terowong yang stampede tu semua tu kan yes. kita lalui. Itulah dia punya semangat tu. Dia punya semangat tu bila padahal ramai memang dengar, penat. Saya nampak ada yang dokong mak, ada yang Masya Allah. herit, ada yang yelah memang orang tua ramai kan yang tak ini, tapi semangat tu mengatasi segalanya. Buatkan kita bila tengok orang tua tu, kita lagi macam I can do Macam this. semangat juga, Semangat. So itulah yang melontar, bila dah sampai kita melontar tu, yang apa ni, ada yang macam-macam ragam lah kita nampak, tapi kita fokus untuk diri kita je lah. Ustaz dah pesan jangan teremosi. Jangan teremosi, jangan, kalau nampak pun jangan tegur. Jangan ketawa, jangan apa kan. InsyaAllah. Itulah ya, di antara momen-momen indah lah. Jadi what is your pengajaran daripada busuknya badan, ni tak mandi beberapa hari dengan betul, and then kena melontar hari-hari tu, pergi balik, Keselesaan tak ada. Keselesaan tak ada. What can you reflect in life? Ya Allah, memang satu je perkataan dia, sabar. Betul lah, you pergi Hajj bawa this word anywhere you go. Sabar, sabar dan sabar. You memang perlukan sangat. That thing Bila ada benda tu, ya Allah, memang Allah bantulah. Bila kita ada benda tu, no matter what, Allah akan make it benda tu easy for us lah. I always cakap, ya Allah, kau mudahkan, kau ini, walaupun macam mana pun, kasih aku this satu kesabaran yang memang dia lah yang mampu kan kasih. Memang actually kita ingat kita tak mampu, but actually we can lah. Ada tak That's the situasi-situasi yang betul-betul one situation yang betul-betul menguji kesabaran Puan Marina? So far tak ada. Oh, okay. Saya masih dia bukan menguji, tapi dia mengajar juga. Okay. Mengajar saya untuk sabar juga. So saya pergi my batch semua makcik-makcik tau. I seorang situ muda sikit lah. My kakak ipar pun about my age, tua sikit je. So tapi my kakak ipar masa tu tak ada. So I bawa tu makcik-makcik dalam 8-9 orang. So bila sampai dekat tempat Masjidil Haram tu, so Ustaz suruh angkat semayang kan. So I akan bawa lah, Marina tolong mak ni. I memang bawa diorang. So angkat semayang. Dan angkat semayang tu, setiap kali dah habis sampai semayang, satu makcik tu, kejap saya terbuang terlepas. air. Okay cik, silalah. So I tunggu. So lepas tu kejap lagi satu makcik pula, macam dah ini ke tidak Marina, cak cik kena ni. Okay cik, silakanlah. Okay, dah 2-3 tau. Lepas tu dia jadi macam, how to say, macam ini betul nak menguji kita lah juga. Tak boleh, rasa macam terbuang angin lah. Tak salah saya punya ni, saya punya. Patut balik lagi. Lepas tu I terus cakap, I cakap ni dah macam teruk sangat ni, dah macam kenapa macam banyak. Dah cakap cik, terus I kumpulkan diorang, cik, Isa Homes property journey begins here. Okay, what is the difference between HDB concession and HDB subsidy? Okay, this one selalu kadang-kadang buyer make confuse Okay, the difference between HDB concession dengan HDB subsidy is, concession is actually based on the loan. Okay, everybody is given 2 times of the loan. Okay, the first time when you bought your first house, then the second time you had the choice. You want to take HDB loan, second HDB loan, or you can take bank loan. Okay. If you take second HDB loan, 50% of your cash proceed from your current flat ni yang dijual have to go back to your next purchase to reduce your loan. Whereas subsidy is actually more on the flat that you bought. Katakan first flat you buy direct from HDB BTO kan, that is one subsidy already. Okay. So when you buy second subsidy, that means you buy another BTO, that is where you have to pay levy for the second subsidy flat. Okay. Same also, if let's say you start off with resale market, you took grant kan, so you decide second one you want to go BTO. Okay, same thing, because your resale with grant is already considered a subsidy. So when you go for second flat BTO, that one is considered second subsidy. So as long as it's a second subsidy, you have to pay resale levy.
based on the type of flat Okay. you own lah or you sell. Isa Homes property journey begins here. Macam ni lah, sebenarnya saya rasa benda ni dah jadi satu penyakit was-was saya cakap. Sometimes kan memang Is was-was it the ni same happen. auntie ke atau lain-lain? The same and berjangkit-jangkit. Dia pun rasa macam ni, macam jadi macam this macam-macam berjangkit gitu. Cik, ini was-was memang penyakit syaitan. I pun macam try to share lah benda ni. Pasal I pun pernah belajar kan. That time abang I share about ni. So kadang dalam was-was ni, dalam terutara dalam ibadah, kadang dalam semayang pun kita macam berapa rakaat kan. Betul. Benda tu happen. Even dalam wuduk I cakap. So cik, you kena yakin bila you angkat tu sememangnya you kena yakin yang you tak apa, kita just go. Terus last tu diorang ni, okay, mana tu lah. Cik pun tak tahu lah benda ni betul memang was-was. So after habis tu, terus set lah, semua go. Dah tak ada nak patah. Jangan terus patah balik ustaz. Lamanya, kenapa lama sangat? Lah ustaz adalah hal sikit. Terus itu I learn, ya Allah. I mean it's nice lah to have, but they are very nice. I don't macam, thank you Marina, share pasal ni. Cik pun tak tahu lagi ni, tak tahu kenal. Kadang-kadang diorang tahu. Cuma at that point of time diorang macam tak, yelah was-was tu lah benda nak tu. berjaga-jaga terlebih Keluar. sangat. Yes, kan? Keluar terlepas tak sangat. keluar? My Keluar mother tak pun keluar? kadang-kadang gitu. So I bilang dengan my mum, that time pun pergi umrah gitu. So lepas yang kejadian tu, alhamdulillah diorang dah macam lepas tu cik terus dah tak rasa ni lah. Cik kan Actually kena tu correct. Pasal dekat sana kan kita, especially kat sana kita nak jaga kita ni wuduk panjang kan. Betul. Itu part yang rasa Dah lah toilet dia Masya Allah kan. Jadi macam cik make sure yang ni okay insyaAllah ni. Lepas tu yelah ada spray, ada apa sebagainya lah. Cuma kalau dekat Masjidil Haram tu, saya beranikan diri untuk masuk toilet dia. Kena Beranikan diri yang I told myself I cannot have this kind of thinking where dia macam toilet dia Betul. rabak. So I have to see for myself. I went okay lah, tak seteruk yang adalah, kita, seteruk yang kita cuma sangka. dia jauh sikit. Jadi kalau mereka yang tak biasa, sebelum masuk toilet siapkan duit. Ya. Dalam kocek mesti ada duit. Betul. Kalau tengok tak bersih je kan, nanti yang dia jaga kat situ jolok RM5. Dia orang bersihkan. Jolok RM5 dia bersih, baru kita bersih. masuk. Oh gitu. Gitu taktik dia. Anggap sedekah. Anggap sedekah. Atau walaupun dekat dalam bilik hotel pun, ya, kalau betul. kita nak servis tu, kita nak tuala, tip-top, insyaAllah. hari-hari nampak Nanti dia hari-hari RM5. dia akan datang. Betul. Betul. Kita Betul. punya mesin air yang dah kita tahu dah rosak, Everything semua. dia entah macam mana dia godeh hidupkan mesin Diorang tu. memang gitu. So Enough water, one water semua. Ya, betul. Dia akan datang mau cukup, mau ni semua dia itu kasih. je. Sana punya sistem jolok-jolok mesti jadi. Anggap So sedekah. itulah di antaranya lah. I think also inilah challenge. Orang punya challenge berbeza-beza. Betul. Definitely. So Yalah. special things that happen, a miracle that happen during your Hajj. Okey. Di antara yang paling saya tak dapat lupakan ialah semasa Hajj tu ialah saya nak sangat masuk Hijri Ismail. So dulu-dulu kan bila nak pergi Hijri Ismail tu tak ada sistem. macam sistem kan, semua berobot-robot. Siapa cepat dia dapat. Betul. So bila nak pergi, asal nak pergi tu I pernah pagi-pagi ke lepas isyak ke dah masuk sampai dalam. Nanti sampai dalam mesti tak boleh pasal terlalu ini ramai kan. Hajj time tu ada the bangsa-bangsa yang orang-orang yang besar-besar African semua kan, kita semua tenggelam macam ya Allah tak boleh lagi. So pergi dengan my husband that time pun besoknya pagi masuk dah sampai nak dekat ujung pun tak boleh lagi. So I cakap tak apalah Adel, nanti insyaAllah kalau adalah rezeki, kalau tak ada tak apalah, you don't have to macam every time ikut I lah. So the next day morning tu selepas subuh tu I memang nak buat tawaf sunat lah. So I do tawaf sunat sendiri. Bila pusing-pusing tu dah I think yang ke-6 tak silap, bila saya pusing tu dia tengah sesak dia tu kan. So macam orang kan terlanggar-langgar dan sebagainya. So dia macam ada satu pop gitu tau dekat badan belakang I tau. Terus macam ada orang berpaut. Sekali tu I yang berpaut nampak, I boleh nampak lah jari pasal dia mendakap macam tu. Orang tua macam bongkok gitu. Dia dah penat agaknya. Penat agaknya. Dia terus berpaut kat I. Terus I nampak jari-jari dia yang berkedut-kedut tua tu, subhanallah. Terus tapi I tak rasa berat pun. Actually this thing is normal tau. Orang berpaut tu normal. Tapi ni dia genggam tak nak keluar tau. Dia tepuk-tepuk badan I, kepala. So I pusing. Tak tahulah dia cakap apa ke bahasa apa. I pun dah tak ingat. Pusing tu. Lepas tu dah pusing yang ke berapa I tak ingat, dah nak habis lah rasanya. Bila I dah pusing tu terus tak sadar. Lepas tu macam dah terlalu ramai kan, I nak keluar kan susah. So sambung pusing tu terus macam pop, I tercampak gitu macam the whole kan dia macam kadang ada ombak wave gitu kan. The whole wave tu macam tolak I termasuk terus
I cari dia dulu. I cari makcik tu macam Takut dia terjatuh dah ke tak ada, apa. and I want to see her face because I tak nampak muka dia. Pasal terlalu ramai, I cannot even toleh. So I tak nampak dia. I macam, alamak, mana makcik ni, I want to see her face. Sekali tu bila I dah tercampak tu, I cakap, I tengok depan I dekat dalam Hijri Ismail. Masya Allah. Goosebumps dia. Subhanallah. I terus macam I tu dalam lingkaran I dalam Hijri Ismail. Ya Allah, I menangis masa tu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau hantar This is one hamba doa Allah yang ni. Subhanallah, yang makcik yang tak tahu dari mana ni kau hantar rupanya untuk aku masuk dalam. penghantaran area, pengantara Mungkin dia. makcik, Mungkin malaikat. Subhanallah, kita tak tahu. Kita tak tahu. Goosebumps betul. Miracles can happen kat sini. Doa, you want to be visits already. Subhanallah. Alhamdulillah dapat. So I dekat situ, I dah terus solat sunat bergedebak-gedebuk, dan I keluar dengan macam masih macam mimpi ke ni, macam apa tu tadi, siapa tu, macam berkata-kata lah, ya Allah kau hantar dalam macam-macam bentuk But this CJ Ismail ni story ada another story juga, tapi lagi satu tu masa I umrah. Okay. So itu pun sama. Masa belum ada sistem juga yang ini, diorang cakap is lepas isyak. So dia kata malam ni katanya mutawif tu cakap dengan I, today is ladies night. Dia cakap kata tak, ladies night maknanya mutawif dia kata muslimat can go in lah after isyak. So after isyak tu I dah masuk lah, dah masuk lalui, dah sampai depan gate tau. Dah macam betul-betul depan tu buka gate je, kira I dah masuk. Sekali tu hujan selebat-lebatnya turun. Hujan lebat. I dah sampai gate ni, semua ni sebelah I ni orang Indonesia, orang Arab semua dah tunggulah, tahulah diorang kan macam akan ini berasak-asak macam kita semua ni. Wah, dah bergaduh dengan guard semula, tak nak buka. You tahulah guard punya action kan macam no I'm not gonna apa, you cannot. Wait 30 minutes, wait lagi, tunggu tau, hujan lebat ni. So sebelah I ni dah jadi friend dah. Kita 4-5 orang tu dah jadi friend. So sama-sama kita berbual, you want to wait? Do you think you want to wait? I think I want to wait another 20 minit. Yang Indonesia mau tunggu, saya tunggu sekejap lagi lah, lagi 15 minit. So kita tengoklah macam sebelah ni semua tunggu. Orang makin lama makin pergi. Pasal dah tak tahan, dah penat lah tunggu, dah 1 jam. Oh, Masya Allah. You bayangkan I 1 jam dengan hujan lebat kita kat situ. Tapi subhanallah, hujan lebat kan. Lepas tu I dekat depan Hijri Ismail tu. You know, I macam terus terdiam tau. Suddenly I fikir, ya Allah Marina, kenapa ni engkau ni nak sangat masuk Hijri Ismail, tapi Allah belum izinkan. Tapi sekarang ni hujan lebat, Hijri Ismail kat depan. I can anytime touch the Kaabah, memang depan lah. Kenapa I tak pernah terfikir yang that is actually the nikmat Tuhan nak bagi kan. Like macam you can make doa, like there you are already in front. It's not just you cuma you belum kat dalam. You tapi kita lah manusia macam fikir nak masuk hijau, nak doa kat dalam ni. Tapi Tuhan kasih nikmat yang sebesar-besar tu I tak nampak. Terus I terdiam. Terus I cakap, memang orang kat situ tunggu. I terus tak tahulah, Allah tu sedarkan I terus boleh pegang benda tu. I doa, I cakap lah apa yang I nak semua. Then I cakap dengan that girl yang sebelah I, udah mau pergi? Ya, saya enggak tunggu ya, saya balik dulu. Tak apa kalau kamu nak tunggu mungkin dibuka. Lepas tu I terus dengan happynya I keluar dengan I nangis-nangis dalam keadaan I dah kena hujan tu 1 jam. You bayangkan I tak buat apa-apa diri dengan orang-orang ni. It's like I rasa macam kenapa ni aku ni tak fikir. And sampai habis pun dia tak buka the whole night sampai dia besoknya. So tapi Allah sedarkan you, and Allah wake you up at that point. You know right, the moment yang instead of you wasting time, you actually can doa, you kat tanah haram, you dekat dalam depan you dekat Kaabah. depan Kaabah, pintu Kaabah tu, then you dekat hujan yang melimpahi you tu, yang mustajab tu kalau doa. Betul. Kenapa aku tak terfikir, tapi Tuhan sedarkan I. Terus cakap, ya Allah, terus I make doa macam, lepas tu rasa puas lah. Walaupun I tak masuk hijri, I macam dengan bangganya, okay sister, I'm not waiting, I'm going back to see my anak kat ni semua kan, that time dengan my family. So dah that's it. Itu yang sekarang I fikir, kenapa kita ni selfish lah. Sometimes nak masuk ni sampai tak fikir, kita fikir kemahuan kita, tapi kita tak tahu yang Allah kasih kita sebaliknya. Kadang-kadang orang tak terpandang angle yang macam betul. gitu kan.
It's so much that you want, no matter what, dia tak akan buka pun. Yeah. Sometimes Allah said in the Quran, which means if you think this is good, it's actually bad for you. But if Yeah. you think it's bad for you, it's actually good for you. Maybe kita tak tahu. It's the opposite. Kita tak tahu apa yang Allah sembunyikan dan apa yang nak Tuhan berikan bagi kepada kita, a blessing yang kita tak tahu. Kita tak Hidden blessing. nampak, the hidden kita tak perasan. Betul. Correct. Orang punya challenge berbeza-beza. Betul. Definitely. So Yang lain-lain tu tak adalah rasanya. Haji dah selesai, dah bila dah lepas haji tu, habis dah haji dah, meaning you do tawaf tamattu, balik buat haji, tawaf Betul. haji, sa'i haji, lepas tu tahallul tsani dah lepas. Yes. So once Tahlul dah habis. Tahlul dah habis, dah tak ada terikat dengan mana-mana syarat haji pun, dah betul. complete Masya what you Allah. feel. The moment habis tak tu ada. habis tahlul tu dia macam wow, the relief tu macam subhanallah lah, macam Alhamdulillah dah habis kan besoknya haji. dah hari raya kan, dah Idul Adha tu. So happening lah, like macam bersyukur sangat lah. Dia tak boleh digambarkan lah. Dia kegembiraan tu macam alhamdulillah aku habis betul. haji ni Masya-Allah. Masya-Allah. Lepas tu kita dah balik Mekah tu lah, kita dah duduk kat hotel dan sebagainya lah. You remember after you dah habis tahlul tu semua, you jumpa your husband, you remember apa you cakap kat your husband atau your husband cakap kat you? Kita happy lah, happy semua kan. Macam ya Allah akhirnya. Because masa kita dekat Sisha tu, kita tak jumpa. Lepas tu dekat ni dekat hostel lah, macam kena cuci baju, buat ni jadi macam happening tau. Sebenarnya keep us busy. Dalam kita beribadah tu, kita sibuk menguruskan walaupun suami ada bilik sendiri pun sibuk baju jemur kat mana nak kena Itulah nak cucikan I dengar your podcast, your brother cakap jangan susahkan isteri, baju cuci sendiri. Baju cuci sendiri, jemur sendiri. Jangan susahkan isteri. Ini nak ibadah. Betul-betul. Tu suami nak kena Rasa faham. macam student tau. Duduk Pasal I kat dulu hostel. pernah duduk asrama hostel. Rasa macam macam student balik lah. Macam fun lah. That's so fun. Dah selesai haji, then you dekat Mekah tu, that you say you managed to perform 5 to 6 umrah. Ustaz Afandi siapkan services tu. Then selama di Mekah tu, what other things that you do? Kita ziarah, kita pergi kita buat umrah a few times. Tapi sejak yang lepas Hajj tu dah makin ramai yang sakit-sakit lah. One after another tau, macam lepas satu. Jadi setiap kali kita bila buat umrah tu dah semakin berkurangan lah. Biasalah kan, sebab benda tu dah tak ini kan wajib. Jadi orang pun dah tak sihat. Kita dah boleh nampak lah diorang punya Jangan paksa lah kan kau dah kakak-kakak ni, makcik semua kan. So alhamdulillah lah, kita diberi kesihatan lah. Kita yang sihat ni, kita go lah. Kita tak pernah miss lah all the itinerary tu. Kita ikut lah, ziarah apa semua kita pergi This is lah. your chance nak buat. Chance lah. So itulah di antara yang kita Medically ikuti. were you prepared? Prepared lah, bawa lah semua. Ubat semua. Bawa semua. Semua dah ada siap. Tapi Masya Allah tak pakai semua. Alhamdulillah. My husband aja kena macam kaki dia sakit sikit. Lepas tu dia makan Panadol tu, dia ingatkan tak boleh buat that umrah petang tu. Tapi Alhamdulillah boleh. Lepas tu dia ikut. So itu je lah. But From your first registration tu semua, I see the blessings in it tau. Lepas tu you punya usaha nak dapatkan you punya haji, your husband pun usaha macam don't want to mengalah dengan cepat tau. Sekali Tak your give mom up. cakap macam gitu je, sekali Alhamdulillah dapat. I think it's a very smooth journey that Allah memang Alhamdulillah. invite you husband and wife. Alhamdulillah, Masya syukur Allah. lah. I takkan lupakan lah. The change that you become, you dah selesai haji, then you come back to Singapore. Any changes in your life, Wow. in your lifestyle? I rasa macam a new person of us lah. Macam subhanallah, macam kita rasa macam orang kalau buat baik kita macam terhutang budi macam kan. Ini kan pula Allah yang dah kasih kita nikmat sebesar alam ni, macam takkanlah kita nak ini kan, kita dah rasa macam nak apa-apa pun macam ya Allah aku And some more you saw Allah kabulkan that's why dia macam you punya doa-doa semua macam rasa malu tau. I rasa macam malunya ya Allah dengan Allah, macam kalau ini kan benda-benda sikit ni janganlah. I always try to remind that dalam that's why bila balik tu I
selalu cakap dengan orang, go register. Semua I share dengan orang. I heard you macam kalau you dengan orang dapat pergi haji, you yang excited. I yang excited betul. Siapa-siapa lah, orang tak kenal pun kalau buka Instagram siapa ke, I can just leave a comment and just I say Masya Allah, artis ke kat Malaysia ke mana ke, I akan macam komen. I sibuk macam Hajj Mabrur, macam tak tahu, macam rasa happy sangat for the people. InsyaAllah semua bila dengar ni je. That's why bila I nak buat this session, I nak restart kita ni podcast ni, I want to begin with the Hajj. Pasal kita pun nak dekat menjalani bulan Zulqa'dah, bulannya Masya-Allah. So I nak dengar dia punya semangat-semangat ni. And I hope semangat-semangat ni bukan I seorang yang tak dapat, you all yang pendengar ni pun dapat. And then siapa yang dah register after dengan listening to this series, please comment. Komen, tolonglah. Okay, saya dah register Hajj. InsyaAllah doakan saya. InsyaAllah kami doakan sama-sama lah. Kalau boleh nak pergi lagi. Nak pergi lagi InsyaAllah lah. Given the chance, we will I want to go. Masya Allah. Kalau yelah, orang kata so far I tengok tanya orang mesti dah nak pergi lagi. Kan? Because macam yalah, kita tahu haji tu yang kedua dah tak inilah kan. Kalau ada yang lebih penting mungkin. Tapi kalau diberikan peluang yang mungkin masih ini, I want to go. My husband sampai sekarang masih cakap insyaAllah, mana tahu pergi dengan anak-anak dah besar. Ya, mana tahu doa kita, insyaAllah kita doakan maybe one day you pergi dengan anak-anak. By the time mungkin anak-anak dah kahwin, pergi dengan menantu sekali ke insyaAllah. But sampai sekarang I make doa to go Hajj. It's like every day I like macam just to share lah. During I bila I ambil wudu tu, every time bila I cuci kaki tu, that's my doa. I want to go umrah every year. Berkali-kali dan nak pergi haji lagi. That's my non-stop doa. I tak tahu bila lah. Umrah alhamdulillah Allah tunaikan, I selalu dapat, syukurlah rezeki Allah kasih dalam macam-macam bentuk, tapi berbeza-beza, kadang dengan ni, kadang dengan ni, dengan anak, dengan family, dengan husband, dengan orang lain ke, tak kisahlah asalkan pergi. Ini kan pula Hajj. We don't know when. I tahu, I cakap Allah yang maha tahulah when is the right time. Allah can beat the system. Ya, ni kalau betul lah. Technically Allah can beat the system. You see dia masa dia nak pergi tu, she actually had to wait. It's like very long. Subhanallah. Like masa during my time is like 7 years. They said 7 to 10 years. 7 to 10 years. But you get within 2 years. You see? Yeah, they Allah said beat the system. my brother dapat 7 years, my sister about 7+ years. 8 years. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tatkala kita bergantung kepada azam, kita bergantung kepada Allah, maka dia akan Tuhan yang maha mencukupi, yang siapkan segala-galanya untuk kita. Jadi kalau Puan Marina nak lagi, kita apa? Cuba lagi register lagi. Kita tak boleh ada doubt pun. Jangan ada macam sedikit pun curiga macam betul 100%. Boleh ke dapat 100% lah. Dia kena 100%. Totally kalau masih ada sikit-sikit tu, masih maknanya you belum 100 fully to him. Which is I rasa not easy lah. Bila orang selalu kita cakap tu, orang macam ya ke, macam kan orang macam, but actually if you really betul fully ni memang I hear a lot of stories yang macam diorang get invited at the last minute. Ini semua macam I feel like kalau Allah nak kasih tu, memang tak ada manusia pun akan halang. Tak boleh kalau Ustaz siapa tu, anak Ustaz Pasuni, Ustaz apa, Syakir. They got it to answer within 1 hari. Masya Allah. Husband and wife dapat slot. Also 2 orang last minute tak dapat pergi. Then dia menangis masa answer phone to give answer within I think that phone call. Then she said yes. Then she cried. I baca, I pun komen dengan situ. I didn't know. Ustazah Murni, the wife, share. So Ustaz apa namanya, Ustaz Syakir share that time dia kena kasih jemaah punya ni. So dia sekali yang he was I saw dia punya taklimat tu. I think also around the time yang macam my time gini. InsyaAllah I baca terus macam terflashback. I can dapat rasakan yang Ustazah tu tak, Ustazah Murni tak ada ini, terus cakap go. They both of them. This is very haji ni semakin tahun mencabar dan mencabar. InsyaAllah ala kulli hal, kita doakan bagi mereka yang bakal berangkat insyaAllah tahun ni dipermudahkan. Dah nak start I think besok the first flight naik the first Saturday. Masya Allah, this is so exciting. Besok nanti Terminal 3 confirm penuh. rabak.
parking pun susah. Dengan juraian air mata lah. Masya Allah. So siapa yang ahli keluarga yang ada, silalah hantar. It could be the last. Masya Allah, kita tak tahu Kita tak tahu, kadang ada yang pergi tak kembali. Betul. Jadi pergilah bila ada ahli keluarga yang kita dapat tahu, Hantar. hantar. Tak macam dulu satu bas Satu hantar. ni Sekarang dah Semangat, tak ada bas-bas. Sekarang satu kereta. Anak kuliah hantar je lah kalau ada kesempatan. Betul. Jadi bagi Puan Marina, last note of advice bagi mereka yang bakal berangkat ataupun yang masih menunggu giliran. Ataupun masih tinggi-tinggi nak register masa ni. Yeah. Satu je lah, jangan sekali-kali cakap tak cukup duit, belum masanya lagi, belum time. Jangan ada sedikit pun rasa macam gitu, sebab I rasa itu yang akan melengahkan. Once you ada niat, you work for it. Walaupun pada masa you ada niat tu you tak ada duit. I tell you, miracle will happen. Allah akan kasih, tak tahu rezeki tu datang daripada mana. Bila niat you nak pergi kerana dia, Allah will give a different kind of way for you to go. So jangan sekali-kali doubt benda ni lah. Ya. Jangan sekali-kali. I selalu macam bila dengar orang cakap nantilah, belum ready lah, belum masa, tak ada duit lah, kat mana belum ada duit. Even nak pergi umrah belum ada duit. Jangan cakap sekali-kali. Duit tu memang anytime akan ada. Duit tu, orang ada duit pun kadang-kadang tak ada, tak boleh nak pergi. You see? So it's not about money, it's not about ini, it's about you. Are you ready? Are you ready to take the challenge, the route that the usaha yang you nak go for it. Once you say yes, you will work for it, insyaAllah. Jadi kalau ketika jual rumah tu jual rumah kan, bolehlah cari Puan Aiza. Betul. Mana tahu yang ada orang tengah tunggu duit jual rumah ataupun dapat CPF baru nak register. Tu a bit lambat sikit. So kalau siapa yang nak jual rumah tu, siapa nak jual rumah tu dah dapat. Bolehlah kita sulit sikit Puan SRI Aiza, you can contact at 98735402. She is my personal kita beli rumah ni, kita dengan pertolongan dia. So Alhamdulillah. She dia tak ada macam paksa ke apa. She like macam very relax. And then when I wanted to buy the house pun, I went through a few agent yang ada macam tak bagi solution. Masa tu time COVID lah. So Alhamdulillah, she helped me through this to buy this house. Alhamdulillah. So memang kita dah pernah cuba dia punya khidmat lah. So that's kalau why you percaya dan lalui. So kalau you nak ada kira rumah ke, you nak tahu pasal CPF punya macam perkiraan berapa masuk berapa keluar ke, InsyaAllah you boleh hubungi dia SRI Aiza at 98735402. Jadi dah dapat duit hasil rumah tu, jangan lupalah campakkan ketepikan untuk haji dan untuk umrah. Jadi duit tu ada keberkahan. Ya, betul, insyaAllah. Duit ni kalau you buat ke jalan ini, InsyaAllah keberkahan dia ada. Keberkahan dia punya sampai folds tu InsyaAllah more. Betul. Menabung tu kena ada lah, of course, kan. So bila example kalau macam gini, last minute invite mujamalah ni, InsyaAllah dah mana ada. Nak dapat? Dah ada betul. Ada. Kalau misalnya kata you tak menabung pun susah juga. Correct. Susah how to get that big load, pasal dia boleh tahan juga kan harga ni. Correct. Betul. Sekarang dah harga akan makin naik. Makin naik. You can call SRI Aiza at 98735402. So any last words from tetamu kita? Last word, I rasa selamatlah yang nak berangkat haji untuk para hujaj. Semoga dipermudahkan dan mendapat haji yang mabrur dan makbul, insyaAllah. Dan mungkin kita juga nanti InsyaAllah, amin. Syekh Syimah kita dan suami juga sama-sama pergi, InsyaAllah rezeki bagi mereka yang mungkin ini kita doakan juga ada rezeki, InsyaAllah. Amin. So with that, tutup dengan tasbih kafarah dan sedikit doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma yassir lana ya Allah bi ziyaratil Ka'bah lil hajj wal umrah fi hadzal 'am wa fi kulli 'amin al a'wam al qadimah, wa yassir lana ya Allah bi ziyarati habibikal Mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Hadanallahu iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.